Baik, Assalamualaikum, salam hormat. Selamat menyaksikan Liga Wanita Nasional musim 2025. Pertembungan di antara Young Tigers bertemu dengan KL Rangers FC. Perlawanan ke-54 yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Dengan Young Tigers akan melakukan sepak mula ini terlebih dahulu. Tiupan whistle oleh pengadil untuk 45 minit aksi bagi separuh masa yang pertama. Terus dalam usaha mendapatkan jaringan awal. Untuk 10 minit yang sudah pun berlalu ini. Dihantar ke bahagian atas, terlepas buat Muskan Majid. Mungkinkah ini jaringan pertama yang dicari oleh pasukan KL Rangers? Menerusi Muskan Majid untuk jaringan pertama bagi pasukan KL Rangers. Baru saja saya katakan 10 minit ini sudah pun berjaya buat KL Rangers untuk berada di hadapan. Satu lambungan yang dilakukan untuk mendapatkan Muskan Majid. Walaupun di awalnya tampak seperti Young Tigers berjaya untuk melakukan pintasan. Young Tigers dalam asakan di sebelah kanan. Lepas untuk satu cross ke dalam kawasan kotak penalti. Tandukan yang hampir untuk membolosi gawang bagi pasukan KL Rangers. Muskan menanti di dalam kawasan kotak penalti. Lambungan sedikit kuat. Ada ruang untuk Carla Bio dengan rembatannya. Satu cross ke dalam kawasan kotak penalti. Ada rakan yang menanti untuk pasukan KL Rangers. Percubaannya sedikit tersasar. Lambungan ke dalam kawasan kotak penalti. Ada sentuhan oleh pertahanan Young Tigers. Kisha satu turning. Agak lewat pula. Carla dengan cross ke dalam kawasan kotak penalti yang hampir untuk mendapatkan jaringan buat pasukan KL Rangers. Di kawasan kotak penalti untuk KL Rangers. Lambungan terus untuk percubaan. Ada tepisan oleh penjaga gol bagi KL Rangers. Masih lagi dalam kawasan permainan yang berjaya dikeluarkan oleh pertahanan. Sekiranya ingin dilakukan shot pass. Satu percubaan terus yang berjaya disambut oleh Azahra. Sedikit kelam kabut untuk pasukan KL Rangers. Tetapi di akhirnya Farhana Nabila berjaya untuk melakukan dekapan kemas. Ataupun tiga sebenarnya. Azhar Niza diminta berada sedikit ke belakang. Untuk percubaan oleh Putri Mia Alisa dengan lencongan. Dikeluarkan oleh pertahanan bagi pasukan KL Rangers. Dan tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Dengan keputusan semasa jaringan oleh Muskan Majid pada minit ke-10 yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan dengan Young Tigers 0. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Baik, kita kembali untuk aksi separuh masa yang kedua perlawanan bagi Liga Wanita Nasional. Perlawanan ke-54 di antara pasukan Young Tigers dan juga KL Rangers FC. Clearance yang kelihatan kurang bermaya dilakukan oleh pemain pasukan Young Tigers. Harenia Nika dengan body shielding. Dan saya kira mungkin itu sepakan penalti yang diberikan oleh pengadil. Setelah body shielding yang dilakukan oleh kapten pasukan ini akhirnya memakan diri. Memberikan ruang untuk KL Rangers. Dengan sepakan penalti pada minit ke-55 ini. Muskan yang sudah pun bersedia untuk melakukan sepakannya. Peluang buat Muskan untuk menggandakan jaringan bagi pasukan KL Rangers dan juga buat dirinya dalam perlawanan ini. Semua mata tertupu untuk Muskan. Oh, terkena tiang. Dia hampir-hampir untuk mendapatkan jaringan kedua. Sekali lagi untuk Muskan kali ini. Dan ini juga tersasar dari Muskan. Dua kali
Percubaan buat pasukan KL Rangers. Baik kali ini bagi Kasiriana, keseorangan dia di bahagian atas, tetapi dia memilih untuk melakukan percubaan terus kali ini. Hampir saja kali ini buat Kasiriana. Percubaan terbaik bagi pasukan Young Tigers di separuh masa yang kedua. Carla dengan tandukan untuk Muskan. Di sebelah kanan ada Azhar Harniza. Lorongan baik buat Azhar. Mungkin ini jaringan. Ada kawalan bijak dari penjaga gol untuk melakukan sentuhan menerusi kaki kirinya. Sekali lagi peluang untuk Azhar dan tepisan. Sekali lagi penjaga gol ini. Kecemerlangan buat Nur Ain Kaisara dalam menyelamatkan gawangnya dari dibolosi. Dan juga putri Mia Alisa yang berada berdekatan dengan bola untuk sepakan ini. 3 pemain KL Rangers yang menjadi benteng. Umaira lambungan terus ke bahagian atas. Ada tepisan, hampir saja untuk mendapatkan jaringan. Baik dari Wan Alia Maisarah, tetapi clearance oleh Nurin untuk mendapatkan Azhar yang berada di sebelah kanan. Azhar, dia mencari ruang. Tolakan untuk Muskan Majid kali ini. Percubaan oleh Muskan dan 2 jaringan oleh Muskan dan juga 2 jaringan buat pasukan KL Rangers di minit-minit akhir di masa kecederaan ini. Muskan Majid sekali lagi yang meletakkan namanya selaku penjaring. Pasukan KL Rangers tadi telah dijaringkan pemain jersey nomor 7 Muskan Abdul Majid. Kita lihat sekali lagi bagaimana ulang tayang ini, bagaimana jaringan yang dapat dilakukan. Walaupun di awalnya ada sedikit salah faham di antara Muskan dan juga Carla Bio. Tetapi Muskan yang memilih untuk melakukan rembatan ke penjuru atas sebelah kanan. Menewaskan Nur Ain Kaisara buat kali yang kedua. Harini Anika lambungan tinggi. Dan tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan yang ke-54 bagi Liga Wanita Nasional musim 2025 ini. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Baik, bersama dengan saya pada malam ini adalah pemain terbaik bagi perlawanan ke-54. Perlawanan bagi Young Tigers dan juga KL Rangers FC. Bersama dengan kita adalah Muskan. Jadi Muskan, tahniah berjaya mendapat anugerah bagi pemain terbaik pada perlawanan hari ini. Apa perasaan anda? Perasaan untuk hari ini sangat-sangat happy. Dapat jaringkan 2 gol, dapat cuba habis baik. Walaupun saya miss tadi penalti, patut saya 3 gol ini, tapi rezeki 2 gol je hari ini. Tapi saya sangat happy dengan performance saya, performance tim. Saya happy sangat-sangat. Okey, hari ini adalah perlawanan terakhir. Jadi secara tepatnya pasukan KL Rangers berada di tangga yang ke-6. Jadi pendapat Muskan bagi keseluruhan liga untuk musim ni? Untuk KL Rangers pun baru pertama kali join LWN. Player pun ada yang muda, ada yang senior, ada yang baru first time main. Dengan performance yang kita orang tunjuk ni, saya agak puas hati juga dengan performance ni. Tapi kita sebenarnya boleh buat yang lebih baik lagi. Cumanya ada beberapa mistake yang kita tak dapat elakkan. Mungkin rezeki kita untuk hari ni setakat tangga ke-6 je. Tapi saya sangat bersyukur dapat tim, coaches, management, player semua yang supportive, yang semangat untuk sampai ke akhir ni. Okey, harapan untuk musim depan? Harapan untuk musim depan, saya harap KL Rangers masih lagi kekal sebab
player-player yang ada ni sangat-sangat bakat walaupun muda. Diorang cuba, ada yang players kita orang umur baru 14 tahun. So saya harap KL Rangers akan kekal untuk AWN tahun depan. KL Rangers kekal, saya kekal untuk KL Rangers. Baik, terima kasih. Terima kasih.